Pondok mak. Tu pondok baru buat yang tu. Bentuk dia macam lain. Abang Rahim ni kan, tapi untuk yang hidup ni umur dia panjang lama. Tapi tu betul dah, dia tua daripada mak. Ni pun kat 80 berapa umur dia. Ish, dia sihat lagi. Apa dia? Video. Kat dapur. Ya, orang saja nak pergi dekat sini. Sampai ke atas lah. Tu kan terpengaruh. Dia tunjuk kat orang. Dia berkata misteri sangat. Ya, aku betul-betul kenyang hari ni. Makan banyak betul lah. Boy misteri. Jalan ni dulu aku nampak street. Padahal aku nak. Sebab baru-baru tidur. Sebaik bukan aku yang bawa kereta. Kalau tidak, selamat lah kat tempoh tu. Tempoh pula. Bukit. Agaknya accident kat sini sebab tu lah. Pernah ada accident ni. Ada lah accident yang apa, kereta terbalik masuk longkang. Tapi kita lalu tadi baru sebiji je kereta jumpa. Patut tak jumpa dah. Bukannya cuti sekolah. Hari biasa. Hari biasa. Tu member Ina yang kau tu lah, yang Haziq balik kat sini. Dia balik ke Selangor. Bulan daripada batu kawan. Mana lalu kau ni? Selama sana bawah. Selangor Perak. Dia lalu kot tu lah. Bukan lalu kot sini kot Bukit 300. Laluannya. Aku kata hari-hari dah tak seram ke? Tak nampak, tawakal. Dia kata kita niat nak cari rezeki. Tapi kadang-kadang time dia balik tu ada lori ayam, dia kata selalu. Oh, ada lori ayam tak takut sangat lah. Lori ayam kan lampu kelip-kelip banyak. Dia pun kami bagi lampu kelip-kelip. Sebab dia lampu terang. Lepas tu dia budak-budak pun menyapa, kenapa lori ayam lampu terang?